Iran telah dilanda oleh satu letupan aneh dan jet pejuang telah dikerahkan di tengah-tengah gencatan senjata yang semakin rapuh. Maklumat yang tersebar pada hari Isnin 27 April 2026 menunjukkan satu letupan kuat berlaku di kawasan Sadegh di barat Tehran. Sementara itu, laporan juga menyebutkan pergerakan jet pejuang di atas Tehran dan Karaj. Masih belum ada penjelasan rasmi yang jelas mengenai apa yang meletup, siapa yang melaksanakan tindakan itu, atau sasaran mana yang telah terkena. Tetapi insiden ini berlaku pada saat yang paling buruk untuk rejim Iran dengan Selat Hormuz sedang dipertikaikan. Rundingan yang tersekat dengan Amerika Syarikat dan kehadiran tentera Amerika yang semakin meningkat di sekitar Timur Tengah. Letapan itu menarik perhatian kerana ia bukan berlaku secara bersendirian. Ia merupakan sebahagian daripada siri insiden yang tidak dijelaskan di dalam Iran sebelum dan selepas gencatan senjata. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam standard credibility. Milson Alphonse dalam berita yang tersebar, tafsiran yang paling kuat adalah letupan-letupan ini mungkin berkaitan dengan operasi sulit yang dijalankan tanpa sebarang pengakuan terbuka untuk melemahkan titik-titik sensitif rejim dan menyediakan landasan untuk peningkatan yang lebih besar. Tiada siapa yang mengaku bertanggungjawab. Teheran tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan dan apabila jet pejuang dikerahkan sejurus selepas letupan berhampiran ibu negara, mesejnya amat serius. Rejim itu sendiri nampaknya tidak tahu dengan tepat dari mana tekanan itu datang. Inilah bahagian yang paling meresahkan. Teheran, Iran cuba menunjukkan imej kawalan tetapi setiap letupan baru tanpa penjelasan meningkatkan rasa terdedah terutamanya jika satu struktur meletup berhampiran Teheran. Jika penduduk bercakap tentang bunyi yang kuat, jika pesawat digerakkan dan jika kerajaan tidak dapat memberikan penjelasan dengan cepat, mesej yang dihantar ke dalam dan luar negara adalah kegagalan. Dalam krisis biasa, ini sudah dianggap serius. Dalam krisis dengan sekatan laut, kapal induk Amerika, rundingan nuklear dan ancaman terhadap Hormuz, ini menjadi amaran strategik. Selat Hormuz terus menjadi pusat kebuntuan. Agensi Associated Press melaporkan bahawa Iran menawarkan untuk membuka semula laluan agar Amerika Syarikat menarik balik sekatan dan menamatkan perang, tetapi perbincangan mengenai program nuklear akan dibincangkan kemudian. Cadangan ini telah dibawa oleh para pengantara dari Pakistan. Dan ini menunjukkan bagaimana Teheran cuba mendapatkan ruang tanpa mengalah pada perkara yang dianggap penting oleh Washington, iaitu menghalang kemarahan Iran ke arah memiliki senjata nuklear. Pada hakikatnya, Iran mahu mengurangkan, meredakan tekanan sekarang dan menolak bahagian yang paling sukar ke peringkat seterusnya. Namun bagi Amerika Syarikat, ini kelihatan seperti satu helah. Presiden Donald Trump sudah pun menjelaskan bahawa syarat utama ialah menghalang Iran daripada memiliki senjata nuklear. Associated Press juga melaporkan bahawa Trump telah menerima cadangan yang dipertingkatkan daripada Teheran tetapi menegaskan bahawa rejim itu tidak boleh meneruskan jalan tersebut. Maksudnya, Rumah Putih masih mendengar tetapi nampaknya tidak bersedia menukar sekatan dengan janji yang sama-sama. Setiausaha Negara Marco Rubio menyatakan masalah itu secara terus terang. Bagi Washington, membuka semula Selat Hormuz tidak boleh bermakna membenarkan Iran menentukan siapa yang boleh lalu, bila boleh lalu dan berapa banyak yang perlu dibayar. Laluan itu adalah laluan antarabangsa dan Amerika Syarikat tidak mahu menerima hakikat bahawa Tehran menjadikan koridor itu sebagai alat ugutan. Agensi Anadolu melaporkan bahawa Rubio berkata beliau menganggap pihak Iran serius dalam usaha untuk keluar daripada krisis. Tetapi beliau menegaskan bahawa sebarang perjanjian perlu menghalang pembangunan senjata nuklear dan menangani isu-isu utama dalam pertikaian tersebut. Sementara kata-kata berlega, tekanan di laut sudah pun berlaku. Reuters melaporkan bahawa 6 kapal tangki yang membawa minyak Iran terpaksa kembali ke Iran akibat sekatan Amerika. Krisis ini juga telah memerangkap orang di tengah-tengah konflik. Ratusan kapal dan kira-kira 20,000 kelasi masih terperangkap di dalam teluk menurut Reuters.
Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa, Arsenio Domingues, memberi amaran bahawa anak-anak kapal ini menghadapi risiko serius dan tekanan psikologi yang besar. Perkara ini menunjukkan bahawa krisis bukan sahaja berlaku di pejabat-pejabat. Ia memberi tekanan kepada individu yang bekerja di laut, syarikat yang bergantung kepada laluan tersebut dan keluarga yang tidak tahu bila ahli keluarga mereka boleh meninggalkan kawasan itu. Sementara itu, Amerika Syarikat meningkatkan kuasa ketenteraan di kawasan operasi. Akhbar Military Times memaklumkan bahawa 3 kapal Indo-Amerika sedang beroperasi serentak di Timur Tengah buat kali pertama sejak tahun 2003. Ia adalah USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford dan USS George A.W. Bush. Diiringi oleh lebih daripada 15,000 kelasi dan marin Amerika. Bersama-sama, kumpulan ini membawa lebih daripada 200 pesawat, termasuk pesawat peperangan elektronik, jet pejuang siluman dan Super Hornet. Ini bukan satu butiran teknikal. 3 kapal induk di rantau ini adalah satu mesej kekuatan. Ia membolehkan serangan, pertahanan udara, pemantauan dan penyokongan operasi tanpa bergantung sepenuhnya kepada pangkalan negara lain. Apabila Washington menggerakkan tahap kuasa tentera laut seperti ini, ia bermaksud diplomasi masih wujud tetapi pilihan ketenteraan sudah bersedia. Iran tahu tentang perkara ini. Dan setiap letupan dalaman, setiap jet pejuang yang dikerahkan, setiap kapal yang dialihkan dan setiap mesyuarat kecemasan menambah rasa bahawa gencatan senjata mungkin hampir mencapai hadnya. Pergerakan di Diego Garcia juga memberi kesan kepada situasi ini. Pangkalan Amerika di Lautan Hindi adalah strategik kerana ia boleh menerima pesawat pengebom, pesawat pengisian minyak, pesawat pengawasan dan kapal. Dalam dokumen yang diedarkan, kehadiran kapal pemusnah, pesawat Poseidon, pesawat pengangkut berat dan pesawat pengisian minyak muncul sebagai tanda pengukuhan berterusan. Ini selaras dengan logik ketenteraan Amerika membina struktur sebelum membuat keputusan yang lebih besar. Mula-mula tiba bahan api, kemudian tiba pesawat, kemudian tiba kapal. Apabila semuanya sudah siap, hanya tunggu arahan sahaja. Di pihak Iran, reaksi nampaknya bercampur antara cakap besar dan kebimbangan. Rejim cuba menunjukkan mereka tetap teguh, tetapi mereka juga mencari sokongan dari luar. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah pergi ke Saint Petersburg untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Pada masa yang sama, ketika krisis di Hormuz menghalang rundingan dengan Washington. Associated Press melaporkan bahawa lawatan itu berlaku ketika para perantara cuba membuka semula laluan diplomatik dan ketika Iran berusaha untuk mendapatkan pandangan Rusia mengenai perkembangan perang. Langkah ke Rusia ini menunjukkan bahawa Tehran tidak berasa selesa. Rejim itu memerlukan perlindungan politik, memerlukan senjata, memerlukan sokongan diplomatik dan perlu menunjukkan bahawa mereka tidak terasing. Tetapi hubungan rapat dengan Moskow juga menguatkan pandangan Amerika bahawa Iran bukan sahaja mahukan keamanan, mereka mahukan masa. Masa untuk menyusun semula pertahanan, melindungi sekutu, berunding dari kedudukan yang lebih kukuh dan mengekalkan rangkaian serantau mereka yang aktif. Rangkaian serantau ini masih menjadi sebahagian daripada masalah. Hizbullah bukanlah satu perkara yang terpisah. Ia adalah salah satu proksi Iran di rantau ini. Apabila Iran enggan memutuskan sokongan kepada sekutu bersenjatanya, ia menunjukkan bahawa mereka tidak berniat untuk meninggalkan strategi tekanan tidak langsung. Akhirnya, letupan di Tehran, jet pejuang di udara, sekatan di Hormuz, dan 3 kapal induk Amerika membentuk gambaran yang sama. Iran sedang dikepung, cuba bertahan dengan retorik keras dan mencari bantuan luar, tetapi mereka menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari semua arah. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves,